elakkan. Okay. Kalau 3 tahun lepas ada, okay, boleh buat. Sebab dalam masa 3 tahun tu banyak perubahan boleh berlaku pada sesuatu company. Okay. Alright. Untuk seorang student, you have to have 2 companies. Okay. Kena ada 2 company, tak kisah kat mana you nak cari. Dengan syarat ni lah, syarat-syarat yang kita dah tetapkan ni, SM dan sebagainya ni. Okay, setakat ni ada soalan tak? Tak ada. Tak Dia ada, kalau kawan saya yang interview bapak saya punya company boleh? Boleh. Cuma saya sendiri tak boleh interview lah, betul tak? Tak boleh. Makcik hari tu pun budak yang sama, dia ambil bisnes ayah dia ambil bisnes makcik dia. Pandai. Dua-dua tak boleh, okay? Bagi kat kawan. Kawan boleh. Sebab apa? Sebab nanti kalau my friend yang interview boleh lah kan? Boleh. Okay. Sebab apa? Sebab kita nak elak benda ni pun you have to practice kan dari sekarang kan. Kita nak elak conflict of interest lah. Sebab nanti kita akan ada best entrepreneur. Okay, you can pilih seorang entrepreneur yang terbaik. Jadi tak nak lah kan, tak nak macam kalau boleh elakkan satu grup lebih baik. Tapi sebab 7 minggu je, so tak apalah, kita consider je kalau kawan you tu satu grup dengan you, tak apa. Okay, kalau nak lagi best, elakkan lah. Macam tu. Okay. Okay, ini adalah kita punya table 4 ataupun kita panggil apa syllabus. Benda simple je. Macam minggu ni, introduction to the course. Dan dalam masa seminggu ni bolehlah try cari company. Tapi kalau kata tak jumpa, you boleh deal atau consult dengan penyelia sahaja. Okay, your supervisor tu boleh. Mungkin your supervisor boleh bagi masa sampai minggu depan ke? Sebab yang lain-lain ni you dengan company je. Maknanya interview tu boleh dibuat dalam masa sehari kan? Apa-apa je boleh buat dalam masa sehari. So kalau tengok kat sini, interview berapa? Banyak. Apa ni? Benda yang for me macam tak perlu pun dalam masa 7 minggu ni. Kita dah banyakkan pun dalam 7 minggu ni. Cuma kita consider kenapa 7 minggu sebab you're not only doing this lah kan. Ada lagi banyak lagi wajibat ataupun assignment lain. Sebab tu kita bagi 7 minggu. Dan sebenarnya benda ni dia boleh disettle dalam masa sehari 2 je. Kan? Melainkan masa nak buat report lah, Mbak kena tulis kan. So, second week dah boleh start conduct interview sebenarnya. Lepas tu prepare report. Lepas tu choose one of the best company. Benda ni masa buat report tu dah boleh dah buat best company tu siapa kan, best entrepreneur siapa. SWOT analysis pun boleh buat dalam masa yang sama. Okay. Lepas tu minggu ke-6 boleh tanya coordinator ataupun kalau bukan coordinator, me and Dr. Wan Yu boleh terus kepada penyelaras masing-masing lah. Yang senarai nama tadi tu. Okay, senarai nama lecturer tadi. Lepas tu, finally submit. So benda ni boleh dikatakan tak stress lah, tak stressful insyaAllah. Okay. Chill-chill je. Walaupun chill, tapi kita kena buat accordingly lah. Macam tu. Satu lagi, I expect that you tahu apa itu SWOT analysis. Tahu kan? Tahu kan? Strength, weakness, opportunity dengan threat. Jadi, bila you dah interview satu company, for example, and then you must know apa cabaran yang mereka hadapi, apa kelebihan yang ada dan apa kekuatan yang ada. Maybe dari sudut modal contohnya sebab dia orang kaya kan. Tapi apa kelemahan dia? Mungkin produk tu tak sesuai pada zaman ni. Jadi walaupun dia orang kaya tapi dia buat bisnes ni untung dia tak banyak. Okay? Ada orang mungkin kekuatan dia adalah networking. Walaupun dia ni bukan orang kaya contohnya, tapi bila networking tu banyak, so keuntungan dia melebihi daripada expected. Sepatutnya orang macam dia ni bisnes kecil-kecil je kan, contoh. So you know how to do it. Okay? Dan juga SWOT ni adalah SWOT berkenaan company tu. Okay? Faham Okay.
kenapa penting SWOT analysis daripada company ni? Sekejap Business kena umum ke? Tak faham. Business boleh mix, okay? Boleh mix. You nak buat tentang apa? Boleh. F&B, electrical, service kan? Okay. Kita terus pergi. Ini adalah assessment untuk seorang pelajar akan dapat 2 borang company ataupun borang A, kita panggil borang A. You kena isi borang tu termasuk dengan maklumat dari company dan kena dapat CHOP company, okay? Company stamp. Biasanya company yang ada SSM ni biasanya ada stamp lah. Tapi ada juga in certain cases dekat kampung ni dia ada SSM tapi CHOP dia tak ada. Okay, ada sebelum ni student kita bantu pergi buat CHOP untuk company tu. Okay, baguslah kan. Ada apa ni community service sikit, okay? Jadi CHOP company ni akan menjadi buktilah you all dah buat interview tu, okay? Ada official letter ke? Official letter sepatutnya ada. Biasanya TDA akan keluarkan. Nanti saya akan follow up dengan timbalan dekan. Bila dah dapat nanti kita akan inform, okay? As soon as possible, insyaAllah. Kemudian interview. Okay, 4 ke 6 company profile ni untuk lecturer sebenarnya sebab kita yang assess you all. Jadi untuk untuk satu kumpulan kena ada 4 borang. Setiap pelajar kena ada 2, jadi satu group kena ada at least 4 atau 6 borang lah. Yang ni rujukan pensyarah, okay? Kemudian markah dia adalah 10 markah. Tapi yang weight ni I'm not sure kalau kita dah tukar, tapi rasanya ini yang latest. Okay, 10 markah ni. Maknanya kalau cukup 4 atau 6 borang, maka dia 10 macam tu. Okay. Interview report and SWOT analysis 20 markah. Okay, cara you buat report nanti I tunjukkan kalau ada sempat. Report tu sesuai tak cara presentation tu? Takut supervisor baca macam mungkin tak menarik ke ataupun berserabut sikit kan. Jadi itu pun boleh affect lah markah. Tapi if you ask me, benda yang lebih kita tekankan adalah information yang diberikan lah daripada report tu. It's not about nak guna tulisan apa ke apa, tapi you have to understand lah bila buat report ni, cuba buat report ni macam business report. So benda tu kena proper lah. Tak boleh nak guna font-font yang macam pelik-pelik kan. Kalau boleh elakkan lah. Okay. SWOT analysis pun sama. Macam mana how you present the information lah sebenarnya, dan juga analisis. Okay. Kemudian select one best entrepreneur profile daripada 4 atau 6 company tu. Okay. Sebab tu tadi kalau boleh nak elakkan family tu. Sebab yang sebelum ni terjadi best entrepreneur report ataupun profile tu ayah sendiri. Okay, kalau boleh tak yalah. Okay. Okay, BMC ada 2 benda. Ya. Kalau tengok kat sini, pemberat untuk assess interview hanya 40%. Okay. Maknanya apa yang antum dapat ataupun you all dapat dari company tu 40% saja. Tu pun borang A tu senang-senang dapat 10 markah kan. Sebab kita macam nak chill-chill je kan. Jadi yang paling penting adalah how do you take ataupun learn from this analysis or company SWOT analysis ni untuk come out with a business model. Maknanya benda ni boleh tak bantu you all untuk bina satu idea business. Macam tu. Dekat sini yang paling penting lah. So 60% of the whole markah, 30% adalah pada report dan 30% lagi macam mana you present
BMC tadi. Okay? And how to do this? Dan presentation ni kita buat video sahaja. Boleh? Okay, sekarang ni BMC you tak tahu lagi kan? Ada yang tahu ke BMC tu apa? Kena interview semua company ke? Kena interview semua company ke? Ya, semua company dan semua company tu 2 company je. Faham ke? Maksud semua company tu, company you je. Contohnya, how should I pronounce? Mithran betul ke? Mithran, betul? Okay, Mithran kena cari 2 company. Okay, Mithran ada 2, satu F&B, katalah food and beverages, katalah Jiwa Kopi kan. Jiwa Kopi dengan company apa lagi? Jaafar Awas dekat Kota Baru contoh kan. Okay, so you kena pergi ke 2 company ni dan interview company tu saja. Your friend, dia kena interview yang dia punya. Okay, you tak perlu interview yang dia punya. Faham ke? Sepatutnya bos lah, CEO ke, ataupun kalau syarikat tu besar, tak perlu pergi ke CEO atau director, boleh juga maybe managing director ke. Apa beza dengan CEO Managing director ni dia fokus kepada management. Okay, sepatutnya Kalau interview PA dia boleh, Miss? Sepatutnya ketua dia. Tapi kalau tak dapat juga, Kalau PA CEO tak boleh? PA ni bukan secretary kan? Secretary ke? Ya, betul. So kita nak pilih profile tu entrepreneur. Yang tu tak ada masalah, boleh print. Ya, tapi macam mana you nak tahu the real strength and weakness of the company kalau PA yang buat interview tu, faham ke? Faham. Okay. Sebabnya you kena tulis juga dia ni dah berapa lama buat bisnes ni kan. But profile company tu termasuk dengan profile entrepreneur tu lah. Okay. Kalau kata dia interview tu ada dalam campus ke? Kita Apa kena dia? buat sendiri. Skrip untuk interview tu ada dalam itu sendiri. Itu Kena sendiri. buat sendiri. Tapi Jadi berapa interview questions tu ya, Miss? Sorry? Berapa questions yang kita kena tanya? Kejap nanti I tunjuk report. Boleh Nanti you boleh refer kat situ. Okay. Cuma lagi satu, kita kalau boleh encourage. Boleh je nak pergi. Okay, boleh nak pergi. Tapi kalau kata tiba-tiba merajuk ke kan, tak pergi, aku pergi seorang je, aku tak nak pergi dengan kau Rina, boleh. Okay. Nak pergi 2 orang boleh, nak bawa orang lain pun boleh, macam tu lah. Yang penting buat kerja ni tak nak stress-stress, okay? Sebolehnya kita memang nak minta cari yang perusahaan kecil dan sederhana lah. SME kan nama dia, Small and Medium Enterprise kan. Tapi kalau kata dapat bisnes yang besar pun okey je, okay? Dan ada pelajar sebelum ni kita tahu susah nak cari syarikat yang 5 tahun ke atas. Jadi penyelia membenarkan pelajar dapatkan syarikat baru dalam masa 2 tahun. Sebab 2 tahun ni kita tak boleh nak tengok skill kejayaan dia. Okay? Skill kejayaan tu biasanya 5 tahun ke atas kita boleh tengok lah. Okay? Ni siapa yang boleh dapat Khairul Amin ni best ni. Tapi tak tahulah kan dia boleh ke tak. Google Meet boleh. Kalau tak ada, kena ada lah sebenarnya. Stamp tu wajib. Kalau tak ada stamp, kena potong markah. Okay, kalau kata ada syarikat you dapatkan dari Sabah kan, tapi nak pergi sana tak boleh, boleh je. Boleh buat Google Meet ataupun Zoom meeting. Cuma nanti kena screenshot
itu adalah bukti yang you dah buat interview tu. So ingat bila conduct interview, kena ada gambar masa pergi melawat company tu, ambil gambar, ambil gambar bersama dengan interviewer CEO ke apa kan, dia punya director ke apa. Kalau kata nak buat online, masa interview tu nanti screenshot, okay, nak jadikan contoh, macam tu. Madam, nak tanya, dia mesti ambil video ke, kena record ke yang masa Video, interview tu? kalau kata nak ambil boleh. For me lagi better, sebab nanti masa nak buat video presentation, you boleh masukkan part of that lah sebagai bukti. Tapi kalau sekadar gambar, cuma tak perlu the whole interview tu, tak perlu the whole interview, tak perlu. Sebab report dari interview hanya written report, okay? Untuk BCE sahaja. Oh ya kan? Tak perlulah kan? Tak perlulah. Itu BCE, sorry. BCE pula, nampak kau. BMC. Okay, masa nak buat syarikat sendiri, so benda tu tak ada kaitan dengan you punya interview pun. Okay, so tak apalah kalau tak ada video, rasanya tak apa. Ataupun kalau kata nak juga ambil video lepas habis present BMC tu, BMC. Okay, letaklah sikit kan, macam apa ni, you nak buat secara kreatif je, nak letak tu okey je. Cuma submission by video tak ada untuk report. Boleh ke, Eddie? Boleh, thank you madam. Okay, you're welcome. Ada soalan lain? Saya nak tunjuk BCE sekejap. BMC. Sorry. BMC. Mana BMC? Belum BMC. Sekejap. Belum buka lagi. Untuk skrip interview tu macam mana madam? Macam mana? Skrip Skrip tu, benda-benda yang kita nak tanya. skrip tu sebenarnya dalam buku panduan ada. Kejap. I rasa dalam e-campus patutnya dah ada. Oh ya. Kalau sebabnya I dah tanya Dr. Wang Yu, sebab benda tu boleh copy je, boleh import daripada yang previous one, tapi dia kata tak apa, dia dah tengok, dia nak update sikit, dia kata. So tentang buku panduan tu nanti boleh tanya balik dengan Wang Yu lah. Tapi sama je, Arabic dengan English benda yang sama buku panduan tu. Basically benda yang biasalah, boleh bercakap pasal company ni start bila kan. Tapi yelah, of course you pun nak kena tahu juga kan panduan tu. Dalam buku panduan tu ada, Cik. Dalam ni ada ke buku panduan? Cik, I nak tunjuk dulu yang BMC. Okay. Kalau sempat nanti I tunjukkan juga yang tu, yang buku panduan tu Cik, nak pasang BMC. Okay, ni BMC. Okay, BMC ni adalah a strategic management tool for quickly and easily defining and communicating a business idea or concept. BMC is a one-page document that works through the fundamental elements of a business or product and organize ideas in a coherent way. Okay, kalau nak baca lebih lanjut boleh pergi sini. Nanti saya minta Dr. Wahyu forward yang ni. But sepatutnya dekat e-campus dah ada lah. Okay. Ini adalah 9 element in BMC. So berdasarkan report interview dan juga SWOT analysis yang you all buat pada syarikat tu, you kena rancang satu syarikat baru, okay, menggunakan ilmu yang ada tadi, dan kena masukkan 9 elemen ni. Yang pertama, customer segment, okay, and then value proposition, channels, and then customer relationship, revenue streams,
key resource, key activities, key partnership dan cost structure. Okay, kena tahulah modal berapa. Contohnya you all nak buat syarikat servis menterjemah kan, servis menterjemah terjemahan lah. Okay, so apa yang diperlukan in cost structure, macam mana you nak channel you punya service tu. Okay, and then customer segment, siapa target you, macam tu lah. Key resource, okay, adakah kita nak cari orang penterjemah ni siapa, kita 2 orang je ke ataupun ada lagi, kita nak outsource ke macam mana. Okay, key activities pun macam tu. Key partnership, adakah dengan kelebihan you ada ni you boleh partner dengan pusat terjemahan UMK contohnya, ataupun ITBM contohnya, macam tu lah. Okay, so kat sini pun dah diterangkan, nanti you all baca customer segment ni apa, value proposition ni apa, semua ni daripada website tadi lah. Okay, benda ni untuk senangkan you all lah. Okay, channels, customer relationship. Okay, dan yang terakhir cost structure. Okay, tips on how to make a business model canvas. Ini, okay, contohnya syarikat penterjemahan tadi kan, ada tak kompetitor yang menjadikan you all ni tak boleh nak target ataupun tak boleh nak kekal dalam the business ni. Okay, lepas tu kena, orang kata, systematic sikit lah masa nak analisa all these 9 element ni. Okay, dan cuba untuk connect all the element tu. Dan yang paling utama adalah benda tu keperluan ke tak masa sekarang lah. Focus on the current condition. Boleh ambil apa ni, kita kata you have to concern lah tentang keadaan dunia sekarang macam mana kan. So benda-benda macam tu akan membantu you punya BMC ni. Okay, ada tips sikit. Okay, ni adalah cara you all nak isi. So key partnership tulis je kat sini. Key partnership tu pusat terjemah, ITBM kan, apa lagi, Persatuan Penterjemah Malaysia, and so. Key activity apa? Menterjemah buku-buku atau karya-karya tempatan sahaja, contoh kan. Sebab you all tak nak bersaing dengan orang besar-besar tu, you all ambil buku-buku yang mungkin dah tak dibaca tapi benda tu bagus, contohnya kan. Okay, sebab tu kompetitor ni penting you tahu. Sebenarnya benda ni kita orang pensyarah ni seronok lah, sebab kita nak you all betul-betul gunakan kesempatan ni untuk fikir how you can do a good business. Tapi kadang-kadang in the end tak ada seorang pun yang mungkin connect BMC ni dengan current you belajar apalah. Supposedly kita sebagai pensyarah, kita nak lah kalau boleh, contoh Arabic student, business ni dia ada kaitan dengan Arabic, which is sebenarnya susah lah. Okay, sebab tu kita tak wajibkan dan kita tak impose pada student untuk buat macam tu. So kebanyakannya akan buat jual kek, kafe kan, macam tu lah. Okay, benda-benda yang bagi dia senang lah. So kalau nak cabar diri sendiri, cuba buat benda yang lain daripada yang lain, especially cuba kaitkan dengan background lah, which is of course dia challenging, tapi I mean why not, macam tu lah. Kalau tak, in the end kita tahulah budak nak buat apa kan. You all nak senang kan, sebab banyak lagi assignment lain, okay je. Yang penting konsep ni you tahu. Okay, manalah tahu lepas ni kan, mungkin rezeki kerjaan tak ada, so you ingat aku dulu boleh buat BMC ni, so boleh start business kan, why not kan, macam tu lah. Okay, and you all boleh ambil ni. Okay, boleh je nak copy ni terus masuk dalam report BMC tu, ataupun buat sendiri dengan lebih cantik lah. Ni contoh saja. Okay, yang ni adalah rubrik dia. Okay, 30 markah untuk BMC dan 30 markah lagi untuk presentation tu.
Nanti saya akan update balik dengan Wan Yu sebab kita takut ada sedikit upgrade lah. Tapi so far katanya boleh ikut hal yang sama sajalah. Okay. Kat sini key partners dengan key activity kita letakkan di satu rubrik sahaja sebab dia lebih kurang je. Key resource, kemudian value proposition, different rubrik. Kemudian customer relationship and customer segment dalam satu rubrik sahaja. Kemudian channels dan yang terakhir cost structure and revenue stream, satu rubrik. Okay. So total markah 30 markah. Okay, untuk report. Okay, yang ni bolehlah kontak kita berdua adalah penyelaras untuk program masing-masing lah. Okay. Dan myself adalah penyelaras di peringkat fakulti. So report apa semua yang terakhir from I akan buat lah, I akan sediakan. Okay. Tapi biasanya setakat ni tak ada lagi student yang dapat C, B plus kot yang paling rendah. Ke ada B tak ingat. Okay. A plus ramai jugalah. Sebab tu kita, kalau you ada masalah dengan partner ke apa, bagi tahu awal-awal. Sebab kita nak elakkan benda yang tak best. Sebab benda ni chill je. Okay. Chill. Dalam masa yang sama, insyaAllah you can be a good creative business leader to be. Macam tu. Okay. Sebab kena start dari sekarang dah. Nak fikir, of course ada di kalangan you yang dah ada business kan, tapi why not dalam macam student saya tahun lepas dia dah ada business, tapi dia still belajar buat juga, and then dia pun baguslah dia punya apa, dia cuba masukkan elemen, dia buat syarikat abaya, so dia masukkan abaya dengan batik macam tu. Okay, boleh lah, maksudnya walaupun benda tu tak ada kaitan dengan bahasa Arab kan, tapi at least adalah Arab-Arab tu. Okay. And that's very good company lah yang dia buat tu. Okay, ada soalan? Siapa yang kat sini dah ada business? Boleh tahu ke? Ni Zoom. Kalau yang company Sabah tu macam mana nak dapatkan chop dia? Chop ni stem company. Boleh bagi borang A tu email, nanti dia chop online. Okay. Setiap seorang student 2 company. Lepas tu kena buat report dan video. Adakah report dan video tu juga akan... Okay, report dan video tu hanya untuk BMC. Maknanya you kena share dengan you punya kawan tu. Kita nak buat bisnes apa. Okay, sebab tu penting. Macam saya cakap tadi, kalau ada problem, rujuk cepat-cepat kepada penyelaras. Okay, penyelaras lah Wan Yu dengan Ustazah lah. Okay, sebab kita tak nak nanti seorang je buat kerja. Okay, tak nak, tak best. Okay. Video untuk report daripada interview tak ada, hanya report sahaja, report dengan SWOT analysis. Macam mana nak tutup ni dia punya ni? Adakah company yang kita interview tu keluarkan produk atau service? Tak kisah. Okay. Tak semestinya. Kalau you nak ikut you punya company tu, itu up to you lah. Tapi kita tak wajibkan student untuk come out dengan benda yang sama. Okay, kita tak wajibkan student untuk katalah you pergi interview apa syarikat apa syarikat makeup kan. Lepas tu nak keluarkan produk makeup, tak. Okay, itu bukan syarat lah. Supervisor supervisor just guide. Dan sebelum ni Ustazah ada juga yang bagi tahu yang kebanyakan lecturer ni sebab dia seronok kan, contohnya yelah budak bahasa Arab buat report dalam bahasa Inggeris contoh lah kan, so benda tu macam excited lah kan, so dapatlah markah tinggi. Tapi sebenarnya kita dah cakap, sebenarnya it's not about how the report tu impressive ke tak, tapi information tu. Okay, so sekarang ni
kita dah lebih bersedia lah. Okay. Walaupun report tu mungkin nampak macam gempak kan, tapi kita kena tengok juga isi, especially BMC. Okay. Alhamdulillah, macam myself, I dah ada sempat belajar hari tu, and Alhamdulillah dapatlah macam diploma from UMK about sebab BMC pun I pernah buat dulu. So kita tahu macam mana satu company ni channel ataupun all the elements tu better than others. Okay, sebenarnya kalau yang mungkin tak faham, disebabkan nampak macam impressive, so benda tu bagus tak? Okay, so sekali ni hopefully you tak boleh macam, oh I kenal lecturer ni senang je nak bodek dia, tak? Macam tu lah. Okay, cuba buat yang terbaik. Okay, sebab kita nak tolong you all jugalah. Untuk cover report tu boleh ikut kita. Oh yes, boleh kejap nak tunjuk some report yang ada. Sekejap. Okay, sekejap tunjuk report lah, senang. Mana? Sekejap siap. Okay, adakah report kat sini? Tak ada report. Sekejap. Okay, ada. Sekejap nak pilih yang mana Allah tak tulis pula. The best. Yang ni student BCE yang ada dengan saya sekarang, BCE. Sekejap. Ni sudah aware. Sekejap saya tunjuk je lah yang mana-mana. Tak ingat dah yang mana yang comel, yang the best tu. Sekejap. Tak ingat sekejap Sekejap nak tengok dalam group. Rasa macam ada. Sekejap. Siap. Jom kita tengok. Garis panduan. Februari dah. Sekejap. Okay, ada ni. Okay, saya tunjukkan yang Wahyu bagi your senior untuk BCE. Tak boleh dah. Alamak. Sekejap. Adakah nama tu? Ada. Okay. Saya tunjuk yang okay, ni satu. Lagi satu bahasa Arab. Yang mana bahasa Arab. Tak apalah, saya tunjuk je lah yang mana yang ada bahasa Arab. Yang ni semua banyak BCE ni. Oh, maybe I can ikut kat sini. Oh, okay, ada. Bahasa Arab pun ada. Sekejap Okay. I tunjukkan dulu yang kenapa dia tak ni? 1, 2, 3, 4. Okay. BCE. Okay. Yang ni BCE. Tak, bukan. Sekejap. BCE lah kan? Dah tadi. You nampak BCE ke?
Kan BCE kan? Nik Atiyah dengan Siti Nur Fatimah. Nampak ke? Nampak. Okay, ni contoh dia. Yang ni yang Dr. Wan Yu bagi dalam grup lah. Dia kata, Wan, saya minta contoh, so dia bagi yang ni. So this is how the report looks like. Okay, about the team. Macam ni. Ini atas kreativiti masing-masing lah. Okay, tak semestinya wajib macam ni. Acknowledgement tak perlu ada pun tak apa. Kita tak wajibkan. Kalian nak buat pun tak kisah. Okay, sebab yang penting adalah dia buat mengikut elemen, dia tak buat mengikut syarikat. Maknanya yang pertama dia cakap pasal syarikat je. Yang kedua dia bercakap pasal interview je. Okay, dia kumpulkan dulu. Dia kumpulkan profil syarikat, lepas tu dia kumpulkan interview dan SWOT analisis. Okay. Yang ketiga, dia pilih satu company. Yang keempat, dia buat business model canvas, dan yang terakhir presentation. Faham ke? Ada certain student dia mengikut company. So dia akan ada 4 chapter. Faham ke? So company pertama chapter 1, profile, SWOT analysis, report, SWOT analysis, macam tu. Dan juga gambar lah. Okay. Ada sesetengahnya dia buat letak gambar tu kat belakang sekali. Mungkin dekat conclusion ke, ataupun appendix, ataupun attachment. Okay, ada juga yang buat mengikut chapter tadi, mengikut company. Maknanya chapter 1 company tu semua pasal company tu. Kalau you ask me, I prefer ikut company. Tapi it depends, okay? Tak semestinya ikut company tu bagus. Yang penting adalah how you present your report, dan juga yang paling penting adalah information tu. Okay? Boleh? Okay, introduction. Chapter 1. Okay. Form. GISP. Ni yang lama ni ya, sebelum ada isu. Okay, baru perasan. Okay, and then dia letakkan all this gambar. Lepas tu farmasi ikhwan. Okay, nampak Form A. Ni stem, nampak kan stem tu? Farmasi ikhwan dekat Ipoh. Dan sedikit maklumat tentang profile ataupun company. Dan gambar. Kemudian bakery. Dia terus letak nama founder. Form A. Dan sedikit information. Gambar. Ni maksudnya dia pergi interview lah. Dia pergi sana, dia tengok cara buat. Dan apa-apa yang mungkin gambar-gambar yang berkaitan lah. Mungkin dari internet ke, Facebook ke, IG kan. Okay. Dan yang terakhir, Kok Kim Enterprise. Ini tentang, ini dekat Perak juga. Okay. Ini tentang saving. Barang-barang menjahit, kata silap. Okay. Kemudian chapter 2 interview. So dia letak macam ni, interview yang GISB. Okay. Kita tak perlu tengok pada isu lah, sebab business is business kan. Benda ni berlaku sebelum isu dengan GISB ni. So personally or professionally pun, to me tak ada masalah. Kita bukan nak tengok benda-benda lain kan, kita nak tengok business. Okay. Jadi ideologi tu mungkin boleh letak tepi dulu kot. Okay. Takut ada yang mungkin yelah, faham sendiri lah kan. Tak perlu benda tu. Okay. Kita buat kerja je, kita nak belajar. Okay. So ni dia akan cakap interview tu berjalan bila, macam mana semua.
berapa lama ni, very good. Okay, informatif. Kemudian SWOT analysis. Okay, SWOT analysis. Cantik lah, cantik ni. Lepas tu interview dengan Kim Enterprise pula. Nampak tak dia buat online je ni? Online ke? Oh tak, dia buat online lah. Online ke? Ataupun dia jemput kawan masuk macam tu lah. Tapi this is how you do bila online. Okay? Bila berlaku kat mana berapa minit ni, very good. Okay? Informatif. Again, sama. Dan saya prefer kalau you tanya saya, warna ni sama, nampak tak? Hijau ni semua ni sama. Sama tak? Okay. So nanti pening. Lecturer pun ada masa dia pening. Okay. So nampak biar benda tu just nice lah. Okay. Tak perlu banyak elemen sangat. Macam tu. Ni Harmony Bakery. Yang ni saya tak pasti dia sebab ni Google Drive. So kalau boleh ni bukan Google Drive ke? Tak pasti, tapi kalau boleh buat macam tadi, biar nampak lebih live. Okay. Pun sama. Dan yang terakhir, sebab ni tahun 2021 kan, masa tu masih lagi COVID berlaku dan sebanyaklah yang pakai pelitup apa semua. So this is how your group harmony bila partisipan daripada kedua-dua pelajar tu happen. Okay, nampak tak dia invite kawan dia masuk macam tu. Okay, chapter 3 best company. Okay, so best company goes to GISB. Dan dia tengoklah sebab GISB ni, of course kalau kita tahu cara dia bekerja pun sampai Turki dia ada kan. Okay, Global Ikhwan ni. Okay, sebelum kisah yang sebelum ni lah. Okay, yang dia kena tangkap apa semua kan. So benda tu dah tak tepi dulu. Kita nak tengok cara dia orang buat bisnes. Okay, dengan brand sendiri kan. Okay, nampak tak brand sendiri. So deserve lah kalau dia pun menjadi best entrepreneur. Okay. Panjang lah pula. Siapa yang duduk bawah Ustazah tak payah panjang lah. Buat pendek je. Okay, tak sempat nak baca semua ni. Okay, then kumpulan ni buat BMC. Okay. Apa dia punya BMC Syarikat apa dia punya ni? Kalau boleh cakap you buat syarikat apa? Okay. Lebih baik you kena cakap you buat syarikat apa. Okay, ni YouTube untuk pergi ke business ni. Okay, klik je kat sini. Sekarang kan dia dah boleh terus redirect kan. Terus direct you ke YouTube. Okay. Bibliografi. Okay, kejap Ustazah rasa saya nak tunjuk yang kata dia buat abaya tu kejap. Siap. Okay, give me 5 minutes, okay? Okay, yang ni. Media. Adakah kat sini? Oh, tak ada. Sekejap. Alia. Okay, ada. Okay, ada. Sekejap I buka. Macam mana nak stop presentation? Kita buka balik. Okay, tengok yang ni pula. Okay, ni nampak ke? Ni report dari student Arabic. Okay. Okay, kalau boleh warna tu pun biar
you bayangkan kita lecturer tengok tu mata tak sakit macam tu, okay? Dia macam just nice, okay? Okay, ni adalah kumpulan Alia. Oh, yang ni rasanya sebab ni dia ikut student rasanya je ikut student ke? Ataupun sebab masa ni dia tak siap lagi sebab kawan dia pergi tiba-tiba baru cakap dengan saya dia ada hal nak pergi umrah pula. Tak boleh lah macam tu jangan susahkan kawan. Kalau boleh cakap awal sikit. Okay? Supaya boleh ada kerjasama yang harmoni lah. So dua lagi yang ni tak siap ni. Tak boleh. Kena tunjuk yang siap. Okay, tak apa. Sekali arung dulu. So yang ni dia ikut dia ikut company. Okay? Ni ikut company. So dia akan buat ikut company. Ni borang A ni. Yang ni yang kawan dia pergi umrah tu. So dia tinggalkan untuk kawan dia buat. Tak silap lah. Oh sebab borang A tak dapat lagi. Okay. Kejap betul ke? Dia terus buat strength apa semua. Okay, saya prefer macam ni. My personal preference. Okay, tapi benda ni tak ada lebih markah ke tak. Okay, everything goes to cara you present dan juga information yang you berikan. Okay, company kedua di Rose Batik. Oh ni sebab borang A tak masuk lagi, sorry. Okay, dua-dua ni bawah Alia tadi. So dia akan buat dulu. Okay, contoh yang ni dia punya warna dia tak sama kan. Okay, apa tak kisah. Yang penting adalah dia punya information tu. Walaupun personally saya suka kalau template warna yang sama. Okay, sebab psychologically kita ni tak boleh banyak sangat elemen sebab kita banyak nak kena check kan. So simplistic tu better lah kot. Macam tu. Tapi still menarik. Okay. Tapi warna yang dipilih tu cantik lah. Dusty macam ni. So chapter 3. Ni sebab kawan dia tak pergi lagi. So dia hantar dulu. Tak buat lagi. So lebih kurang macam tadi juga. Dan I rasa dia tak buat lagi yang ni dia rasa tak ada lagi kot yang best entrepreneur. Oh dah okay. Best entrepreneur. Cantik je dia buat pemilihan warna tu kan. Okay. Pergi ke di Rose Batik. Okay, ni dia punya ni satu je. Okay, Ustazah lah, kalau my kumpulan kalau boleh jangan banyak-banyak deh. Satu je. Okay, cuma gambar-gambar tu be more evidence based macam tu. Okay, chapter 6 dia terus kenalkan BMC dengan cara cakap dia punya syarikat tu nama apa. Batik Abaya Voyage. So ni adalah dia punya syarikat dia. So dia come out dengan ni lah idea untuk buat syarikat tu. Okay, tapi ada yang mungkin tak masukkan lagi ni. Mungkin kawan dia yang kena buat lah. Okay, kawan yang kata tak sempat tu mungkin dia pergi umrah tu mungkin dia simpan Alia bagi untuk kawan dia buat. Macam tu. Okay, yang ni draft sajalah. Okay, so last tu baru dia letak YouTube macam tu. Okay, sekarang dah 6.17. Rasa dah okay kan? Semua dah boleh nampak gadget ni kena buat ini. Tak, BMC kena buat in group, bukan individu. Satu je BMC. Okay, mentor. Apa maksud mentor? Boleh buat, nak buat dalam bahasa Arab boleh, tak payahlah buat je dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Okay, tanya saya tak payah buat dalam bahasa Arab, menyusahkan pula. Yang penting you faham apa knowledge yang you dapat dan evidence atau experience yang you dapat dalam program ni. Mentor tak perlu. Mentor tu supervisor tu sepatutnya jadi mentor lah. Boleh ke?
Okay, BMC you kena buat dengan pair. You tak boleh buat seorang. Interview, kalau nak buat report untuk you punya company, boleh buat seorang lah. Company yang you pergi interview tu boleh buat seorang. BMC itu sepatutnya pair. So, macam tadi Akilah kata mungkin nak keselesaan kan. Faham, bentuk tu sangat penting. Just that lebih baik buat 2 orang je. Okay, dan juga kita kena faham yang lecturer ni kita pun nak lecturer tengok ataupun mak kita punya kerja tu seadilnya lah. Jadi kita bagi ruang pada student, dan student pun boleh kot kalau faham sikit. Mungkin ada kekangan pada lecturer kalau student tu tak balance. Okay, itu je. Supaya yelah kita pun nak berkorban untuk student, tapi benda ni kan orang kata apa, proses belajar juga kan. Macam tu lah. Okay, setakat ni faham ke? Nanti saya akan tengok mana-mana report yang bagus saya akan hantar dan minta Wan Yu akan bagi pada student BCE dan saya sendiri akan bagi pada student AWEL lah. Okay, maybe 2 minutes kalau ada yang nak tanya soalan. Banyak kan ambil gambar saya memang suka kalau student boleh letak evidence base punya report macam tu. Macam yang GISB tu sangat bagus, cuma dia panjang sangat. Okay, tak ada? Semua okay? Okay. Okay, Alhamdulillah. Okay, so mulai dari hari ni dah boleh cari syarikat international. Setakat ni tak ada lagi. So bolehlah siapa-siapa yang nak cari kan, syarikat international pun dekat mana tu, tak buy pun tak apa. International tu. Okay, dan elakkan syarikat family sendiri. Lepas tu kalau kata ada masalah, jangan malu-malulah jumpa dengan, kalau tak boleh jumpa dengan saya atau Wan Yu, jumpa dengan you punya supervisor tu. Cakap sikit lah. Okay, supaya mungkin kalau tak nak bagi kawan tu terasa, lecturer boleh lah mungkin membantu dengan cara yang lebih berhikmah. Kalau kata nak perlu tukar ke apa. Okay, The company yang nak kita interview tu at least berapa ya? 2 boleh? Dua sahaja. Dua sahaja. Okay. 2 sahaja. 1 student, 2 company. 1 kumpulan, 2 student. Maknanya ada 4 company. At least 4 company. Okay, contoh katalah tadi bila bincang dengan Wan Yu kata, Dr. Wan Yu kata okay tak apa, Puteri boleh masuk group yang satu lagi, tak apalah, ada lecturer yang willing untuk ambil student ramai kan. Jadi group ni kena ada 6 company. Okay, faham Maksimum 6 company, minimum 4 company untuk satu group. Okay, ingat tau, sebab bisnes ni kita tak boleh seorang, kita kena ada company kan, kita kena ada partner kan. Jadi kat sini pun dah boleh belajar lah menguruskan benda-benda yang tak best tu. Rasa nak menyampah ke apa kan, kita boleh uruskan dari sekarang. Macam tu lah. Contoh macam Alia tadi, walaupun partner dia tak sempat buat, dia sudahkan dulu kerja dia. Kalau nak tunggu susah kan. So maybe itu cara yang boleh push her untuk lebih berjaya. Dan yang sepanjang Ustazah tahu, dia memang dah ada bisnes sebelum tu, tapi dia try juga belajar dan buat dengan lebih baik lah untuk company ni. Macam tu. Dia kalau 3 member minimum 4 company boleh kan? Tak boleh. 3 member sebab 1 student, 2 company, maka 3 member 6 lah. Alright. Okay, good. Bagus bertanya. Okay, bertanya lepas ni smooth. Sebab tu Ustazah, kalau dalam kelas pun so kita tak ingat, kadang-kadang kita terlupa kan nak cakap. So dengan pertanyaan lah membantu. Okay, membantu untuk us lecturer pun improve. Macam tu. So kalau tak ada apa-apa, selamat enjoy. Okay, chill je, jangan stress siap ni. Apa-apa boleh rujuk kepada penyelaras
koordinator untuk program masing-masing, saya untuk aware, dan Dr. Umar Yusof untuk BCE. Selebihnya nak tanya nasihat ke, nak minta jadi mentor ke, boleh kepada penyelia masing-masing. Okay, kalau ada problem dengan penyelia tu boleh rujuk pada Dr. Umar Yu lah, dan jangan rujuk pada Ustazah. Okay, kalau kata tiba-tiba penyelia mesej tak jumpa ke, tak balah, boleh tunjuk rujuk Ustazah. Okay, semua take care, all the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.